Adakah nafsu ni yang dipupuk tak boleh dicegah? Nafsu yang dipupuk tidak boleh cegah. Maknanya kita boleh ni tak? Kita boleh pupuk dia supaya dia jadi lebih baik. Okey. Ha. Nafsu boleh dipupuk Hmm. tetapi tidak boleh dicegah. Hmm. Kerana dia adalah fitrah. Hmm. Kita nak buang terus tak boleh. Hmm. Fitrah manusia. Tetapi boleh dipupuk untuk kita kawal lah. Hmm. Jadi dengan cara kita tahu peringkat mana nafsu tersebut yang kita ada. Itulah. Saya pernah dengar nafsu ni dia ada beberapa peringkat yang boleh Ustaz terangkan. Yang paling rendah kita kata adalah nafsu ammarah. Amarah. Iaitu nafsu yang sentiasa mengajak kita ke arah keburukan. Sentiasa mengarah kita kepada perkara dosa. Itu nafsu amarah. Yang mana apabila kita melakukan maksiat, kejahatan tersebut, kita tak menyesal. Maknanya orang ni buatlah jahat apapun, tak ada rasa menyesal. Itu nafsu amarah, paling rendah sekali lah. Jadi kalau kita dapat kawal nafsu amarah ini, maka kita akan boleh mengelakkan diri kita daripada melakukan dosa lah. Contoh, kita nak mencuri, jangan. Tu kita boleh kawal lah nafsu amarah. Okay. Dan yang peringkat ke atas, yang seterusnya, naik tinggi sikit, adalah nafsu lawamah. Iaitu nafsu yang mencela dirinya. Bila dia buat maksiat, buat dosa, maka dia menyesal. Kenapa aku buat macam ni? Kenapa? Mana ada perasaan menyesal tu walaupun sedikit, mana itu nafsu lawamah. Ada sifat ingin berubah, menyesal, bertaubat, itu nafsu lawamah lah. Kemudian naik atas lagi, nafsu mutmainnah, iaitu nafsu yang tenang. Maksudnya diberi ujian, diberi nikmat, dia tenang. Apabila diberi nikmat, dia bersyukur. Apabila diberi ujian, dia bersabar. Itu nafsu mutmainnah, dia tenang. Kemudian naik atas lagi, nafsu radiyah, iaitu bukan sekadar dia tenang, naik lagi, dia juga redha dengan apa yang Allah bagi kat dia. Allah bagi ujian, dia redha. Allah bagi nikmat, dia redha, dia bersyukur. Dan yang paling tinggi sekali adalah nafsu radiyatan mardiyah. Allah redha ke dia, dia pun redha kepada Allah. Itulah paling tinggi sekali peringkat nafsu.